Saudara-saudari, Sekang Kim Siang dan rakan-rakan saya dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi, hari ini kita punya topik ialah fokus Hari Pekerja. Warga emas Malaysia kekal bekerja, pakar beri amaran jurang persediaan persaraan. Jadi, peningkatan jumlah warga emas Malaysia yang kekal dalam tenaga kerja menyalakan jurang dalam kesediaan pasaran, sekaligus mendorong tumpuan baru terhadap keperluan mengkukuh sistem sokongan dalam masyarakat yang kian menua. Jadi di seluruh negara, lebih ramai individu berusia 60 tahun ke atas kekal aktif secara ekonomi, dengan sebahagiannya memilih terus terlibat manakala ramai yang terus bekerja disebabkan faktor kewangan. Jadi, timbalan naik Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan Profesor Datuk Dr. Nik Mohamad berkata, simpanan yang tidak mencukupi kekal sebagai faktor utama, terutama dalam kalangan mereka yang menghabiskan kerja dalam sektor tidak formal. Jadi setakat September 2025, seramai 310 dan 100 pencarum warga emas masih aktif menjarum di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri. Jadi, Nik Marahan menambah bahawa jurang kesediaan pasaran merangkumi simpanan kumpulan wang simpanan pekerja yang tidak mencukupi terhadap tahap pendapatan yang tidak seimbang dan perlindungan terhad bagi pekerja sektor tidak formal. Jadi sampai sinilah saya jemput Jerry mengulas sedikit tentang hal ini. Jerry, dipersilakan. Warga emas Malaysia kekal bekerja akan beri aman jurang kesediaan pasaran. Dari segi perancang pasaran, apa harus kita lakukan? Pertama, menabung. Kita kena mula dari awal. Jangan tunggu sampai tahun untuk menabung. Sila mula dari awal. Start kerja, menabung. Okey. Kedua, jangan bergantung pada KWSP saja. KWSP itu asas, tapi kena ada tabungan lain macam PRS, SSPN, insurans dan sebagainya. Tabungan mesti banyak. Jangan nyambungkan pada KWSP. Kalau penguan KWSP biarlah dia beranak, biar dia berkembang. Jangan nampak KWSP ada duit, ambil beli inilah, ambil beli itulah, rugilah. Cuba kawal penguan KWSP. Rancang kos kesihatan. Kos perubatan yang semakin meningkat menambahkan beban warga emas. Lebih-lebih lagi, ramai yang tidak mempunyai simpanan cukup selepas bersana. Bina pendapatan pasif. Kalau boleh, belilah rumah atau hal tanah yang murah. Bila kita sudah mau retire, boleh kita sewa. Janganlah kita kena kerja, takkan atau nak kerja lagi. Susah loh. Oleh itu, pembinaan pendapatan pasif penting. Tingkatkan kemahiran sepanjang hayat. Malaysia perlu meninggalkan model pekerjaan lebih fleksibel seperti kerja sembilan, kontrak kepekan, konsultansi profesional dan pekerjaan dalam talian. Setakat sini saya punya penyampaian. Terima kasih. Terima kasih Jerry Kang untuk menambah sedikit tentang jurang
itu simpanan waktu bersara. Jadi sampai sinilah. Sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.